hadis dihimpunkan oleh Ustaz Dr. Zahazan Muhammad. Beliau salah seorang fasirin dalam Malaysia. Dan hadis-hadis yang diambil banyak daripada Arba'in Nawawi, hadis 40 hadis yang sahih. So ada 300 hadis. InsyaAllah sama besar daripada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, niat permulaan segala amalan. Al-Amir al-Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya, daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya semua amalan perbuatan adalah dinilai mengikut niat. Setiap orang yang dinilai dengan niatnya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai mengikut niatnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia atau wanita untuk nikah bilinya, maka hijrahnya dinilai mengikut tujuan hijrahnya itu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keterangan amalan hanya diambil kira jika disertai dengan niat. Apa yang dimaksudkan dengan amalan ialah segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf. Sama mukallaf orang yang macam itulah, yang ada akal, yang waras. Oleh mukallaf sama ada fardu ataupun sunat, sedikit ataupun banyak. Hijrah ialah meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Maksudnya dalam syarat ialah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah